Pernah tak anda fikir apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir bila kita menginap kat hotel? Dari masa kita klik book sampailah kita pulangkan kunci, rupa-rupanya ada satu proses terancang yang pastikan semuanya berjalan lancar. Nah, hari ni kita akan bongkar apa yang dipanggil kitaran tetamu hotel ni. Jom kita tengok macam mana ia membentuk keseluruhan pengalaman kita sebagai tetamu. Sebab di sebalik lobi yang nampak gah tu dan senyuman mesra penyambut tetamu, sebenarnya ada satu macam koreografi yang sedang berlaku. Setiap permintaan kita, setiap butiran tempahan, semuanya diuruskan oleh satu sistem yang sangat teliti. Jom kita selami macam mana setiap langkah dalam penginapan kita ni sebenarnya dah dirancang dengan begitu rapi. Okey, jadi apa sebenarnya kitaran tetamu hotel ni? Senang cerita, ia adalah keseluruhan perjalanan kita sebagai tetamu, dari A sampai Z. Dan ia bukan terjadi secara kebetulan tau. Semuanya dah disusun dalam beberapa fasa. Tujuannya? 1. Nak pastikan operasi hotel tu cekap. Dan yang paling penting, nak pastikan kita dapat layanan yang sama hebatnya, tak kisahlah kita check-in pagi Isnin ke atau tengah malam Sabtu. Dan perjalanan ni kita boleh pecahkan kepada 4 fasa utama. Pertama, praketibaan. Kedua, ketibaan. Ketiga, semasa penginapan. Dan akhir sekali, berlepas. Setiap fasa ni ada peranan dia yang tersendiri dan sangat-sangat penting dalam membentuk pengalaman kita. Jom kita mulakan dengan fasa yang pertama. Baiklah, fasa pertama, praketibaan. Mungkin ramai antara kita yang ingat pengalaman hotel tu bermula bila kita jejak kaki kat lobi kan? Tapi sebenarnya, ia bermula jauh lebih awal. Mungkin masa kita tengah scroll telefon dari sofa kat rumah lagi. Sinilah expectation kita mula terbentuk dan sinilah juga hotel mula mengenali kita. Prosesnya, kita semua dah biasa lalui. Kita cari hotel, baca review, bandingkan harga dan akhirnya buat tempahan. Tapi, apa yang berlaku di sebalik tabir? Sebaik saja tempahan kita disahkan, sistem hotel tu terus hidup. Mereka mungkin dah mula siapkan fail kita, hantar email alu-aluan. Semua ni sentuhan kecil je, tapi dah cukup untuk buat kita rasa dihargai sebelum kita sampai lagi. Dan bila kita dah buat tempahan tu, satu profil digital untuk kita terus diwujudkan. Dan inilah bahagian yang menarik. Profil ni bukan sekadar nombor tempahan biasa, boleh kata ia ni macam jantung untuk keseluruhan penginapan kita. Apa-apa permintaan khas kita, contohnya nak bilik view laut ke, maklumkan pasal lahan kacang ke, atau perlukan katil bayi, semuanya disimpan dalam profil ni. Inilah cara hotel bersiap sedia untuk bagi sentuhan peribadi tu. Okey, sekarang kita masuk fasa kedua, ketibaan. Fasa ni boleh kita panggil momen kebenaran. Yelah, lepas kita berurusan secara digital je, inilah kali pertama kita jumpa hotel dan staf dia secara berdepan. First impression, semuanya bermula di sini. Frasa ni memang tepat kan? Dari saat domain bukakan pintu kereta untuk kita, sampailah senyuman penyambut tetamu kat kaunter tu, setiap interaksi kecil tu adalah peluang untuk hotel buat kita rasa dialu-alukan. Detik-detik macam ni lah yang akan tentukan kita rasa macam tetamu biasa je atau kita rasa macam VIP. Aktiviti kat sini, kita semua tahu. Kita disambut, kita mendaftar, sahkan bayaran dan dapat kunci. Bunyinya macam ringkas je kan? Tapi, kelancaran proses inilah yang membezakan antara pengalaman yang smooth dengan pengalaman yang menyakitkan hati. Jadi, cekap dan mesra, itulah kuncinya. Kita semua mesti pernah isi borang pendaftaran macam ni kan? Dan kadang-kadang kita terfikir, kenapa banyak sangat maklumat dia nak? Jadual ni jelaskan kenapa. Setiap butiran tu, dari nama penuh kita sampai ke maklumat kad kredit, semuanya ada tujuan. Bukan sekadar birokrasi, tapi untuk pastikan bil kita nanti tepat, keselamatan kita terjamin, dan penginapan kita tu ikut undang-undang. Seterusnya, kita berada di fasa ketiga. Boleh kata inilah fasa yang terpanjang dan paling penting sekali. Semasa penginapan ataupun fasa in-house. Okey, kita dah dapat kunci, dah masuk bilik. Di sinilah segala janji yang hotel tawarkan akan diuji. Cuba bayangkan kaunter depan hotel tu macam command center untuk penginapan kita. Kita nak tuala tambahan, tanya diorang. Nak tahu kat mana tempat makan paling sedap, tanya diorang. Ada apa-apa isu keselamatan, semuanya akan melalui kaunter depan. Mereka lah boleh kata penghubung utama kita dengan semua servis hotel. Jadi, pendek katanya, fasa inilah yang betul-betul akan membentuk memori kita tentang hotel tu. Pengalaman 5 bintang yang kita harapkan tu, ia dibina daripada gabungan semua benda. Selesa tak bilik tu, sedap tak makanan dia, mesra tak staf dia. Dan inilah yang akan tentukan sama ada kita akan datang balik atau tak. Dan akhirnya, sampailah kita ke penghujung perjalanan.
Fasa keempat, iaitu berlepas. Proses ni nampak macam mudah je, tapi sebenarnya ia sangat-sangat penting. Sebab inilah peluang terakhir untuk hotel meninggalkan kesan yang baik dan pastikan kita keluar dari pintu tu dengan senyuman. Proses check-out ni macam yang kita boleh nampak ada beberapa langkah mudah je. Selesaikan bil, pulangkan kunci, kalau perlu bantuan angkat beg, boleh minta. Dan kadang-kadang hotel akan minta maklum balas sikit. Bagi kita sebagai tetamu, proses yang cepat dan tak ada masalah ni kiranya penamat yang sempurna lah untuk satu penginapan yang hebat. Kita mungkin ingat bila kita dah melangkah keluar dari hotel tu, kitaran ni dah habis kan? Sebenarnya, belum lagi. Tugas hotel tak selesai di situ. Diorang akan kemas kini profil kita dan jadikan ia fail sejarah tetamu. Bilik mana kita suka, kita pernah sambut birthday kat situ ke, semuanya direkodkan. Kenapa? Supaya bila kita datang lagi lain kali, diorang boleh sambut kita dengan selamat kembali dan mungkin siap ada kejutan kecil yang memang kena dengan selera kita. Okey, jadi lepas kita dah lalui keempat-empat fasa ni, soalan besarnya ialah kenapa semua ni penting sangat? Apa sebenarnya impak kalau kitaran tetamu ni diuruskan dengan baik atau sebaliknya kepada sesebuah hotel? Perbandingan ni tunjukkan perbezaan yang macam langit dengan bumi. Cuba kita bayangkan zaman dulu, semuanya manual, guna buku log tebal-tebal, risiko nak buat silap pun tinggi. Sekarang, bandingkan dengan sistem moden yang dipanggil PMS atau Sistem Pengurusan Hartanah. Semua maklumat kita ada dalam satu sistem, update pun real time. Ini bukan setakat buat kerja jadi lebih cekap, tapi ia bagi ruang untuk staf hotel fokus pada perkara yang paling penting, iaitu kita, para tetamu. Jadi, kesimpulannya, semua faedah ni saling berkait antara satu sama lain. Bila setiap fasa dalam kitaran ni diuruskan dengan betul, kepuasan tetamu akan meningkat. Bila tetamu puas hati, reputasi hotel jadi lebih baik. Bila reputasi baik, operasi pun jadi lebih lancar. Dan akhirnya, inilah yang akan membina kesetiaan pelanggan, yang buatkan kita nak datang lagi dan lagi. Sebagai penutup, jom kita pandang sikit ke masa depan. Dengan teknologi macam AI dan automasi yang makin canggih ni, macam mana agaknya rupa kitaran tetamu ni nanti Mungkin kita boleh check-in guna imbasan muka je? Ataupun concierge hotel tu nanti digantikan dengan AI yang dah tahu semua benda yang kita suka. Masa depan industri perhotelan ni nampaknya memang sangat menarik untuk kita nantikan. Terima kasih kerana sudi mendengar.